Perikatan Nasional PN menggesa siasatan segera, telus dan menyeluruh dijalankan terhadap dakwaan pembayaran RM9.5 juta kepada seorang ahli parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat PKR yang dikaitkan dengan usaha menyelesaikan isu rangkaian yang digelar sebagai mafia korporat. Menurut Setiausaha Agung PN Taqiyuddin Hassan, lebih membimbangkan apabila wang berkenaan didakwa diberikan bagi tujuan mendapatkan campur tangan politik dalam urusan korporat. Sekiranya benar, ia merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tadbir urus baik dan integriti yang selama ini dilaungkan oleh kerajaan. Ia juga berpotensi mencetuskan persepsi bahawa pengaruh politik digunakan untuk campur tangan dalam urusan korporat serta proses penguatkuasaan undang-undang, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sehubungan itu, beliau berkata PN menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM supaya segera menjalankan siasatan secara bebas tanpa selindung bagi memastikan kebenaran ditegakkan tanpa campur tangan mana-mana pihak.